Saya baru sahaja menemui sebuah kolam terbiar yang dipenuhi dengan ikan-ikan raksasa, termasuk belut elektrik, ikan keli pemakan manusia yang boleh membesar sehingga 12 kaki panjang, ikan berbahaya yang boleh merentap jari anda hingga putus, dan pelbagai lagi ikan raksasa lain yang saya sendiri tak pernah lihat sebelum ini. Dan matlamat saya adalah untuk menangkap setiap seekor daripada mereka dari kolam terbiar ini. Kerana terdapat juga banyak ikan yang sangat jarang dan mahal di sini yang akan mati jika kita tidak segera menyelamatkan mereka. Saya maksudkan ikan yang begitu jarang sehingga harganya mencecah ribuan dolar. Jadi saya bawa beberapa jaring, perangkap ikan dan baldi dan saya akan lakukan apa sahaja yang saya mampu untuk menangkap setiap ekor ikan dari kolam terbiar ini. Tapi ia bukanlah sesuatu yang mudah. Anda lihat, pemilik lama kolam ini telah menghabiskan bertahun-tahun mengisinya dengan ikan-ikan paling pelik yang dia boleh jumpa, termasuk seekor ikan pisau aba-aba sepanjang 4 kaki yang juga dikenali sebagai ikan air tawar paling berbahaya di dunia. Jadi itulah sasaran utama untuk video ini. Tapi siapa tahu apa lagi yang kita akan jumpa. Jadi mari kita mula meneroka. Dalam beberapa jaring pertama, saya tak tangkap apa-apa selain alga dan kotoran. Tapi saya teruskan dan akhirnya saya berjaya tangkap ikan pertama saya. Oh, saya rasa saya nampak sesuatu. Tengok ni korang. Akhirnya kita berjaya tangkap ikan pertama kita dari kolam terbiar ni. Sejujurnya saya tak tahu spesies apa ni. Ia nampak macam ikan keli ripsaw, tapi saya tak pernah nampak yang ada tompok-tompok sebelum ni. Ini mesti sangat jarang ditemui. Namun, walaupun ikan ni sangat jarang, ini baru permulaan. Sepanjang video ni, ikan-ikan yang kita jumpa akan jadi makin pelik dan luar biasa. Tapi buat masa sekarang, saya masukkan budak ni ke dalam baldi dan saya teruskan pencarian saya. Dan keadaan mula jadi semakin menarik. Apa tu? Ya Allah! Helen, saya rasa saya baru nampak ikan besar berenang pergi kat situ. Ya, tengok tu. Dia dah kacau semua lumpur. Okey, mungkin itu ikan pisau aba. Tapi rasanya satu-satunya cara nak tahu ialah dengan tangkap dia. Jadi saya buat satu cedokan besar di tempat terakhir saya nampak dia. Dan walaupun saya dapat tangkap sesuatu, memang bukan ikan raksasa yang saya cari. Tengok ni korang. Ya Allah, kita dapat seekor lagi ikan kat sini. Tapi tak macam yang pertama tadi. Kali ni saya memang tahu jenis apa ni. Ini dipanggil ikan daun Asia. Dan mereka dapat nama tu sebab memang rupa mereka macam daun. Maksud saya, tengok tu. Kalau letak dia sebelah daun-daun lain, memang susah nak beza. Sampai bentuk pun sama. Memang luar biasa. Itu yang bantu mereka menyamar di alam liar. Ikan ni memang sangat menarik. Dan kita jarang sangat dapat tangkap ikan ni. Jadi ini memang satu penemuan yang hebat. Saya terus masukkan dia ke dalam baldi bersama ikan keli. Dan saya teruskan lagi. Dan lepas tu, saya berjaya tangkap ikan paling besar dan paling jarang setakat ni. Oh, Helen, kita dapat sesuatu. Apa pun benda ni memang besar. Ya Allah, tengok ni korang. Kita baru je tangkap ikan gergasi. Ia nampak macam ikan pisau, tapi saya rasa kita tak pernah jumpa yang macam ni sebelum ni. Ia nampak macam ikan pisau garisan emas dan ia salah satu spesies ikan pisau terbesar di dunia. Dan selain itu, ia memang sangat jarang ditemui. Klip yang korang tengok sekarang ni adalah satu-satunya video yang saya jumpa tentang ikan ni di internet. Saya tak pernah sangka saya akan jumpa seekor pun. Ini memang gila. Aduh, ya Allah. Okey, kalau korang tak tahu, semua ikan pisau boleh menghasilkan kejutan elektrik dan dia baru saja bagi saya renjatan elektrik. Jadi saya rasa kita patut masukkan dia ke dalam bekas. Aduh, ya Allah, sakitnya. Saya terus masukkan ikan pisau garisan emas tu ke dalam bekas ni. Tempat kita akan letak semua ikan yang lebih besar. Dan lepas tu saya ambil satu lagi cedokan besar dalam kolam terbiar tu. Dan masa saya tunjuk ke atas, saya nampak lagi seekor ikan yang pelik. Wah, apa benda yang kita baru tangkap ni korang? Itu memang ikan yang nampak pelik gila. Aduh. Oh, saya rasa dia baru gigit saya. Tak baik betul. Kita tengah cuba selamatkan awak sekarang ni. Oh, kejap. Helen, saya rasa dia bukan gigit saya. Tengok ikan ni. Dia ada macam dua bilah besar keluar dari kepalanya. Ya, betul apa yang saya cakap tu. Kalau korang tengok betul-betul, ikan ni ada dua duri besar yang keluar dari mukanya dan memang sangat tajam. Memang menakutkan betul korang. Okey, kita kena sangat berhati-hati pegang ikan ni sekarang. Tapi sekali lagi, saya rasa kita tak pernah tangkap ikan macam ni sebelum ni. Kolam terbiar ni memang gila. Kita baru je mula dan kita dah tangkap ikan yang saya sendiri tak tahu wujud. Tapi, ini baru permulaan. Masih ada ratusan ikan lagi dalam kolam terbiar ni. Jadi saya terus menjala keliling untuk tengok apa lagi yang boleh saya jumpa. Oh, saya rasa ada sesuatu dalam jala ni, Helen. Apa pun benda ni memang besar. Tu dia, kat situ. Tak mungkin, tengok ni. Kita dapat seekor paku. Tak sangka, tapi bukan paku biasa. Yang ni albino. Sekarang, saya pasti korang semua pernah tengok saya tangkap banyak paku dalam saluran ni sebelum ni. Jadi korang mesti tahu yang ikan ni adalah sepupu kepada ikan piranha. Mereka ada gigi yang sangat tajam dan sangat agresif terhadap ikan lain. Jadi walaupun ini bukan ikan pisau aba-aba, memang bagus kita keluarkan ikan ni dari kolam terbiar tu. Sebab dia memang boleh menyerang ikan-ikan lain. Dan sebenarnya, saya tak sangka dalam kolam terbiar ni ada beberapa ikan paling jarang dan paling mahal di dunia. Jadi saya
saya kena cepat dan selamatkan mereka. Oh, saya nampak 2 ekor ikan kat sini. Kita bukan tangkap 1 je, kita tangkap 2. Apa benda ni? Ya Allah! Korang, nampaknya kita dapat seekor Geophagus kecil kat sini. Ini adalah jenis cichlid yang sangat mahal. Kita jarang sangat dapat tangkap dia. Dan kat sini pula nampaknya kita dapat seekor ikan keli Raphael. Walaupun dia agak kecil, kita kena sangat berhati-hati pegang ikan ni sebab dia ada duri yang sangat tajam sepanjang badannya. Kalau jari korang tersepit antara sirip dia, aduh, okey? Memang boleh luka terus. Saya cuba tunjukkan tadi, duri dia dah terkena saya. Itu memang bukan idea yang bagus. Aduh, tolong lepaskan. Aduh. Nasib baik, saya berjaya buat dia lepaskan jari saya dan saya masukkan kedua-dua ikan tu ke dalam baldi. Dan macam yang korang boleh nampak, baldi tu cepat penuh. Tapi ini masih belum apa-apa lagi. Bila kita terus ke kolam terbiar ni, kita akan jumpa banyak lagi ikan lain dan semuanya akan jadi makin besar dan makin besar. Jadi saya bergerak lebih dalam ke dalam kolam dan tak lama lepas tu saya jumpa sesuatu lagi. Helen, apa benda ni? Kita baru je tangkap sesuatu lagi, tapi itu memang bukan ikan. Itu lintah ke? Alamak, jangan main-main. Rasanya kita tak pernah tangkap lintah sebelum ni korang. Sekarang kalau korang tak tahu apa itu lintah, ia adalah parasit penghisap darah yang bawa banyak penyakit. Jadi memang korang tak nak kena gigit dengan dia. Alamak, tunggu. Dia tengah merayap naik ke jari saya sekarang. Tengok ni Helen, tolong jangan buat macam tu. Tak. Dia dah ada kat jari saya korang. Saya tak tahu nak buat apa. Saya tarik je ke? Tolong jangan gigit saya. Alamak, dia dah melekat kat jari saya. Aduh, saya tak boleh cabut dia sekarang. Mulut dia kuat sangat. Tengok tu. Ini memang petanda yang tak baik korang sebab bukan saja lintah ni bahaya untuk manusia, dia juga boleh serang ikan dan apa-apa haiwan lain yang hidup dalam air. Dan kalau ada satu dalam tu, mesti ada lagi yang lain. Ya Allah, itu dia. Saya dah dapat dia. Jadi saya rasa memang boleh dikatakan dengan semua makhluk berbahaya dalam kolam terbiar ni, ikan-ikan ni dah tak banyak masa lagi. Okay, dia dah melekat kat jari saya lagi. Tolong lepaskan saya. Saya terus masukkan lintah tu ke dalam bekas kecil ni sebab saya tak tahu nak buat apa lagi dengan dia. Mungkin saya akan jadikan dia haiwan peliharaan. Jadi komen di bawah kalau anda rasa saya patut buat begitu. Tapi buat masa sekarang, saya terus menjala dan keadaan makin lama makin gila. Oh Helen, saya rasa ada benda besar dalam jala ni. Jom tengok. Apa yang kita dapat? Itu dia, betul-betul kat situ. Ya Allah. Ini ikan Kelly Ripsaw yang sangat besar. Sekurang-kurangnya itu yang saya sangka. Tapi bila saya tengok dengan lebih dekat, saya sedar yang ini sebenarnya jauh lebih jarang ditemui. Tunggu sekejap korang. Ini bukan ikan Kelly Ripsaw. Sebenarnya ia dipanggil ikan Kelly granulosis dan ia jauh lebih jarang ditemui. Ia sangat mirip dengan ikan Kelly Ripsaw dengan semua duri di sepanjang badan mereka dan mereka sangat agresif seperti yang anda boleh lihat. Aduh, saya baru saja hendak cakap, anda memang tak mau kena libas dengan ekor mereka. Tapi saya baru kena dan sekarang saya berdarah. Baguslah tu. Tapi kalau anda semua ingat ikan keli Raphael yang kita tangkap tadi, ini sebenarnya versi yang lebih besar daripada itu. Dan saya memang tak akan letak jari saya di antara siripnya. Yang ini mungkin betul-betul boleh putuskan jari saya. Jadi saya rasa kita akan masukkan dia ke dalam bekas saja. Sekarang seperti anda boleh lihat, bekas itu mula dipenuhi dengan ikan-ikan yang lebih besar. Tapi percayalah, ini masih belum apa-apa. Pemilik lama kolam ini kata ada beberapa raksasa sebenar di sini sebesar saya. Tapi kalau kita nak tangkap mereka, kita kena pergi ke bahagian paling dalam kolam ini. Jadi saya ambil jaring paling besar yang saya ada dan mula menyauk di sekeliling. Tiba-tiba ini berlaku. Oh ya Allah, Helen, ada sesuatu yang besar dalam jaring. Tengok ni. Oh, apa tu? Ia nak tarik saya masuk. Saya macam, kita cuma nak selamatkan awak. Tolong percikkan air ke mana-mana. Benda ni sangat berat. Ayo. Oh. Ya Allah, kau mesti bergurau dengan aku. Kemana dia pergi? Dia baru koyakkan lubang pada jaring tu. Kau nampak tak? Tunggu, itu dia di sana. Aku rasa aku baru nampak dia berenang ke arah sana. Aduh, ini memang teruk. Aku baru guna jaring ni 5 minit dan dah rosak. Tengok saiz lubang tu. Baiklah, jelas ada sesuatu yang sangat besar di sini. Aku tak sempat tengok betul-betul, jadi aku tak pasti. Mungkin itu ikan pisau aba-aba yang kita cari. Aku rasa satu-satunya cara untuk tahu adalah teruskan meneroka. Jadi aku teruskan dan ambil jaring baru. Aku cedok lagi beberapa kali dan keadaan mula jadi menarik. Oh Helen, aku rasa kita dapat sesuatu. Apapun benda ni rasanya agak besar. Tolong jangan koyakkan jaring tu. Oh, tengok ni. Tak sangka betul. Ini ikan Kelly Marbodacora yang besar. Oh, memang hebat korang. Ini memang ikan terbesar yang kita jumpa setakat ini. Dan juga salah satu yang paling jarang ditemui. Namun, bila aku tengok dengan lebih dekat, aku perasan ikan ni ada banyak kesan gigitan. Maksudnya, ada sesuatu yang menyerangnya. Oh, itu memang teruk korang.
Hakikat bahawa ikan sebesar ini pun diserang bermakna ada sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih ganas masih berada di sini. Dan walaupun kami berjaya tangkap banyak ikan dengan jaring, nanti dalam video ni kami kena buat macam-macam cara ekstrim untuk tangkap semua sekali. Dari letak perangkap ikan sampailah terpaksa masuk sendiri ke dalam kolam terbiar ni bersama semua ikan berbahaya ni. Tapi buat masa sekarang, saya masukkan Marbo Decora ke dalam baudi dan saya teruskan menjala bila saya tangkap ikan paling berbahaya setakat ni. Ya Allah, betul ke ni apa yang saya fikirkan? Korang, kita baru je tangkap sesuatu yang betul-betul gila. Yang ini dipanggil ikan Pontianak. Dan ia dipanggil begitu sebab ia ada gigi paling besar antara semua ikan air tawar di dunia. Nasib baik, ini cuma anak ikan. Ia boleh jadi jauh lebih besar daripada ni. Dan bila ia dah dewasa sepenuhnya, gigi mereka boleh jadi sepanjang 4 inci. Tapi walaupun yang ini memang kecil, kita kena sangat berhati-hati pegang dia sebab saya pernah kena gigit dengan ikan ni sebelum ni dan memang sakit. Sekarang, walaupun ini adalah ikan paling berbahaya yang kami tangkap setakat ini, ia terlalu kecil untuk jadi yang menyerang semua ikan lain. Jadi saya masukkan dia ke dalam baldi dan saya terus mencari ikan pisau raksasa aba-aba itu serta semua raksasa lain yang ada di sini. Ya Allah, jaring ni memang berat korang. Saya rasa kita baru je tangkap banyak ikan. Tengok ni. Alamak, tak sangka betul. Ini adalah jumlah ikan paling banyak yang pernah kami tangkap dalam satu jaring sekaligus. Baiklah, kita kena cepat ni. Biar saya ambil baldi. Kita kena isi baldi ni. Korang, memang banyak sangat ikan dalam jaring ni. Pertama sekali, nampaknya kita dapat seekor pelako besar di sini. Tapi ini bukan pelako biasa. Ini adalah pelako diraja dan ia jauh lebih jarang. Dan ya, ikan-ikan ni memang macam makhluk asing. Maksud saya, tengok mulut dia tu. Itu memang menakutkan betul. Ini mungkin yang paling besar yang pernah kami jumpa juga. Ini memang satu penemuan yang hebat. Ada terlalu banyak ikan. Saya pun tak tahu nak ambil yang mana satu. Baiklah, yang ini tengah mengamuk. Bertenang. Saya pun tak pasti ini ikan apa. Ia nampak macam ikan gar, tapi tak sama macam yang pernah kami tangkap sebelum ni. Tengok, semua tompok-tompok pada badannya. Memang menarik. Melihat betapa ganas semua ikan dalam kolam terbiar ni, saya rasa ikan ni memang agak jarang ditemui. Jadi komen di bawah kalau anda tahu ikan apa ni. Tapi apa pun, kita akan masukkan dia ke dalam baldi. Dan nampaknya kita ada 2 ekor ikan lagi di sini. Ini ialah ikan keli ekor merah. Saya pasti korang semua tahu ikan ni. Ia salah satu ikan kegemaran saya sepanjang masa. Saya siap pakai baju dan topi dengan gambar ikan ni sekarang. Dan kita ada seekor lagi yang sedang melompat di sini. Bertenang kawan, kami akan ambil kau. Saya rasa ini ialah ikan giant garami ekor merah. Dan percaya atau tidak, inilah spesies garami terbesar di dunia. Ikan ni boleh jadi sangat besar. Jadi ya, kedua-dua ikan ni akan jadi benar-benar raksasa suatu hari nanti. Tapi buat masa sekarang, mereka masih anak-anak kecil. Jadi kita akan masukkan mereka ke dalam baldi. Dan saya rasa itu saja yang ada dalam jaring. Apa yang kita dapat? 4 ekor ikan dalam tu. Memang tak masuk akal. Seperti yang kau boleh lihat, baldi tu cepat penuh. Tapi kita masih ada perjalanan yang panjang lagi. Jadi saya teruskan pencarian saya. Dan dalam jaring saya yang seterusnya, saya buat satu penemuan yang mengejutkan. Ya Allah, itu ke yang saya fikirkan? Helen, tengok apa yang kita baru tangkap. Itu ikan pisau aba-aba. Oh, memang hebat. Okey, memang bukan yang besar yang kita cari. Yang ni sangat kecil. Tengoklah dia. Itu mungkin ikan pisau aba-aba paling kecil yang pernah saya lihat. Tapi itu hanya boleh bermakna satu perkara. Dan itu bermakna ikan pisau aba-aba sedang membiak di sini. Dan kalau itu betul, itu akan buat misi menyelamat ini jadi lebih sukar. Sebab kalau korang tak tahu, ikan pisau aba-aba bukan setakat ada satu anak. Mereka ada beratus-ratus. Jadi saya terus ambil budak kecil ni dan masukkan ke dalam baldi. Dan saya teruskan lagi. Dan selepas itu saya tangkap seekor lagi ikan. Tapi yang ini jauh lebih besar. Oh Helen, saya rasa sesuatu. Tengok ni. Kita tangkap ikan besar dalam jaring. Ya Allah, apa ni korang? Aduh, dia baru saja cocok saya teruk. Apa pun benda ni, dia ada duri yang sangat tajam. Oh, saya rasa ini ikan keli Norwini. Korang mesti bergurau kan? Saya langsung tak sangka nak jumpa yang ni kat sini. Mereka ada kaitan dengan ikan keli ripsaw, tapi mereka tak membesar sebesar itu. Saya rasa ini yang paling besar yang pernah kami jumpa. Aduh. Okey. Aduh. Saya rasa saya tak patut pegang dia sekarang korang. Dia tengah panik. Saya mungkin boleh hilang jari kalau saya tak masukkan dia dalam bekas sekarang juga. Jadi jom kita buat macam tu. Aduh. Lepas tu, saya terus menjala di sekitar kolam terbiar tu. Bila tiba-tiba, saya dapat ikan paling jarang setakat ni. Wah, korang. Saya rasa kita tak pernah jumpa yang ni sebelum ni. Sekejap. Sebenarnya saya rasa saya tahu apa benda ni. Tak mungkin. Yang ini dipanggil ikan keli waligo. Dan sebab saya terkejut sekarang ni ialah sebab ikan ni adalah salah satu daripada 7 ikan keli pemakan manusia di dunia. Dalam saluran ni, korang pernah tengok saya jumpa banyak ikan pemakan manusia sebelum ni. Macam gunj, pariba dan ikan keli whales. Tapi kita tak pernah jumpa ikan keli waligo sebelum ni. Ikan ni memang sangat jarang. Bayangkan je, ikan kecil ni satu hari nanti akan membesar sampai boleh makan saya. Memang menakutkan. Sekarang, macam yang korang boleh nampak, inilah penemuan kegemaran saya setakat ni. Tapi apa yang saya tak tahu, masih banyak lagi ikan dalam ni yang jauh lebih jarang. Dan ini bukan satu-satunya ikan keli pemakan manusia yang kita akan jumpa.
Jadi saya masukkan ikan keli Woligo ke dalam baldi dan saya ambil jaring lain. Pada mulanya nampak macam memang kosong. Tapi bila saya tengok dengan lebih dekat, saya buat satu penemuan yang menakutkan. Oh tidak Helen, itu ke apa yang saya fikirkan? Itu adalah serangga penggigit jari kaki. Oh, dan ia sedang kejar saya. Sekarang, kalau anda tak tahu apa itu serangga penggigit jari kaki, ia adalah serangga akuatik yang menggigit jari kaki anda dan sebenarnya berbisa. Saya pernah digigit oleh mereka sebelum ini dan ia memang sangat sakit. Dan kalau ada satu di sini, mesti ada lagi yang lain. Jadi saya kena sangat berhati-hati kalau saya masuk kolam nanti dalam video ini. Ya Allah. Okey, saya kena tangkap dia sebab saya tak nak dia masuk balik dalam kolam terbiar tu. Saya akan tangkap dia. Ini dia. Tolong jangan gigit saya. Tolong jangan gigit saya. Ha, dapat pun. Saya dah dapat dia. Tengok tu. Anda boleh nampak taring dia kat situ. Memang besar. Itulah yang digunakan untuk menggigit anda. Dan macam saya cakap tadi, memang sangat sakit. Saya tak bergurau pun. Jadi saya rasa saya akan masukkan dia dalam baldi ni supaya dia tak datang balik gigit saya. Tunggu. Apa benda ni, Helen? Saya dah isi baldi ni dengan air kolam dan tengok apa yang ada dalam ni. Saya pun tak tahu apa benda ni, tapi memang serangga juga. Okey, saya rasa saya akan letak dia balik dalam baldi ni buat masa sekarang. Korang, kolam terbiar ni memang ada makhluk-makhluk pelik yang hidup dalamnya. Lepas tu saya pergi balik ke bahagian dalam dan keadaan makin menarik, ikan pun makin besar dan makin besar. Ya Allah, Helen, kita dapat sesuatu yang besar dalam jaring ni. Tengok ni. Tolong jangan koyakkan jaring tu. Saya tak mampu nak beli jaring lain. Bertenang, bertenang. Ya Allah, memang gila korang. Kita tangkap ikan keli Tiger Shovelnose yang sangat besar. Dan ini mungkin salah satu yang paling besar kita pernah tangkap. Tengok saiz dia, memang hebat. Bukan setiap hari kita jumpa Tiger Shovelnose sebesar ni. Tapi saya boleh nampak terus yang dia tak berapa sihat. Dia ada kesan gigitan di seluruh badan. Dan misai dia memang dah hilang habis. Dan nampaknya dia juga buta sebelah mata ni. Aduh, sedih betul. Saya rasa boleh dikatakan ikan ni memang sedang diserang oleh sesuatu dalam kolam terbiar tu. Tapi nasib baik dia masih hidup. Jadi kita jumpa dia tepat pada masanya. Sekarang, walaupun ini memang ikan paling besar yang kita jumpa setakat ni, saya jamin masih ada ikan dalam kolam ni yang jauh lebih besar lagi. Jadi saya teruskan dan ambil satu lagi cerokan besar di bahagian kolam yang dalam. Masa saya angkat, saya nampak banyak ikan kat dalam tu. Oh, Helen, saya nampak sesuatu dalam jari ni. Okey, kita dapat tangkap sesuatu. Oh, tunggu sekejap. Kita dapat tangkap banyak ikan dalam ni. Tengok semua ni. Cuba tengok ni. Okey, kita ada seekor paku perut merah kat sini. Kalau korang ingat, kita pernah tangkap satu sebelum ni. Tapi yang tu albino. Yang ni cuma yang biasa. Jadi taklah sejarang yang tadi. Tapi dia masih ada gigi yang sangat tajam. Tengok tu. Oh, menakutkan betul. Okey, tolong jangan gigit saya. Masuk dalam baldi ya. Jom tengok apa lagi yang kita dapat kat sini. Oh, kejap Helen, tengok ni. Saya tahu apa benda ni. Ini memang sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Macam yang korang boleh nampak, rupa dia memang macam daun. Sama macam ikan yang kita tangkap tadi. Yang tadi tu ikan daun Asia. Yang ni pula ikan daun Afrika. Yang ni lagi jarang jumpa. Kita tak selalu dapat tangkap ikan ni. Jadi, ini memang satu tangkapan yang bagus. Masuk dalam baldi ya. Dan saya rasa saya nampak seekor lagi ikan kat sini. Ni dia. Yang ni lagi kecil, tapi apa benda ni? Korang, kita baru je tangkap sesuatu yang pelik. Saya rasa saya tak pernah nampak benda macam ni sebelum ni. Korang, komen kat bawah kalau korang tahu apa benda ni. Sebab saya memang langsung tak tahu. Memang pelik betul rupa dia. Wow, jaring tu memang luar biasa. 3 ekor ikan yang sangat menarik. Tapi saya tahu memang ada banyak lagi kat dalam tu. Jadi kita kena teruskan. Saya terus masukkan semua ikan dalam baldi dan saya teruskan. Dan dalam jaring saya yang seterusnya, saya dapat sesuatu yang lain. Tapi bukan ikan. Yang tu adalah anak kura-kura kecil. Saya memang tak sangka langsung. Dan ini bukan kura-kura biasa. Ini adalah kura-kura red-eared slider albino. Dan sebenarnya ia agak jarang ditemui. Tapi ini bermakna bukan ikan saja yang ada dalam kolam terbiar ni. Jadi siapa tahu apa lagi yang kita akan dapat. Oh, tunggu sekejap. Helen, tengok kat situ. Itu ke yang saya fikirkan? Saya cukup pasti ada lintah pada kura-kura tu. Tengok tu. Oh ya, itu memang lintah. Dan ia sangat besar. Yang ini jauh lebih besar daripada yang pertama kita jumpa tadi. Dia memang melekat kuat kat situ korang. Okey, kita kena cari cara untuk buang lintah ni dari kura-kura tu. Kalau tak, dia boleh bunuh kura-kura tu. Jadi saya terus ambil pelihara dengan cepat. Dan nasib baik saya berjaya cabut lintah tu. Tapi kalau tengok perut dia yang buncit tu, memang jelas dia dah lama hisap darah kura-kura ni. Jadi memang bagus kita dah buang dia. Tapi ini membuktikan kolam ni penuh dengan lintah. Sebab tu juga kita kena tangkap dan selamatkan semua haiwan kat sini. Baiklah, kita buat cedokan besar kat sini. Ayo, bagi saya sesuatu yang bagus. Oh, berat ni. Saya rasa kita dapat sesuatu. Jom tengok. Ada sesiapa kat dalam ni? Oh, apa tu? Ada sesuatu yang melompat kat bawah tu. Apa tu? Oh, Helen, tengok sini. Bertenang, bertenang, bertenang. Tak sangka betul.
Saya memang tak sangka langsung korang. Yang ini dipanggil Deadnoid dan ia memang sangat jarang ditemui. Saya rasa kita baru jumpa 2 atau 3 ekor je sepanjang saluran ni. Memang hebat sangat. Ini memang salah satu kolam terbiar paling gila yang pernah kami terokai. Maksud saya, setiap ikan yang kami tangkap dari sini memang luar biasa. Tapi walaupun itu dah cukup gila, itu bukan satu-satunya ikan dalam jaring tu. Bila saya periksa lagi, saya jumpa yang ni. Itu ikan besar tu. Ya Allah, tak sangka itu gar besar. Hati-hati. Okey, dia cuba nak gigit saya sekarang. Korang, ini gar yang sangat besar. Kita kena betul-betul berhati-hati. Seperti yang korang boleh nampak, mereka ada gigi yang sangat tajam dan sangat agresif. Jadi sejujurnya, saya rasa kita patut masukkan dia ke dalam bekas sebelum dia gigit saya. Sekarang, seperti yang korang boleh nampak, ikan-ikan makin lama makin besar. Tapi itu masih belum apa-apa. Ikan yang paling jarang dan paling besar masih ada dalam kolam tu. Dan makin susah nak tangkap mereka. Dan saya sedar satu-satunya cara untuk selamatkan semua haiwan ni adalah dengan masuk ke dalam air. Ya Allah, korang, ini memang menakutkan. Mungkin ini idea paling teruk saya pernah buat. Maksud saya, memang ada ikan berbahaya dalam ni yang boleh serang saya bila-bila masa saja. Tapi walaupun menakutkan, memang berbaloi sebab pada cubaan pertama saya dapat tangkap ikan paling besar setakat ni. Helen, saya rasa saya dapat sesuatu. Apa pun benda ni memang rasa besar sangat. Ya Allah. Ia tarik saya masuk. Alamak, sekarang saya basah kuyup. Air ni sejuk sangat. Apa benda ni korang? Berat betul. Nak angkat pun susah. Tak mungkin. Helen, tengok ni. Ikan ni baru je tampar muka saya. Okey, itu memang tak best bro. Kami sebenarnya tengah selamatkan kau. Tapi tengoklah saiz ikan ripsaw catfish ni korang. Okey, saya pun tak tahu kenapa saya cuba angkat dia sekarang. Kita kena sangat berhati-hati pegang ikan ni. Kalau saya kena cocok dengan duri-duri ni, memang tak elok jadinya. Saya rasa inilah ikan besar yang kita dapat tadi, yang koyakkan jaring tu. Wah, kejap Alan, tengok ni. Saya baru perasan ikan ripsaw ni hilang sebelah mata kat sini. Memang pelik. Dia betul-betul ada satu je mata. Saya tak pernah nampak macam ni sebelum ni. Saya tak pasti sama ada sebab ikan aban knife tu gigit mata dia macam ikan tiger shovel nose tu. Dia tengah mengamuk ni. Awak tahu tak, saya rasa baik kita masukkan dia dalam bekas sebelum jadi apa-apa yang tak elok. Ya Allah, berhentilah. Sekarang, walaupun ini adalah ikan paling besar yang kami jumpa setakat ini, apa yang saya tak tahu ialah, ini sebenarnya bukan pun yang paling besar dalam kolam terbiar ni. Dan memang bukan mudah nak tangkap mereka hanya dengan jaring. Jadi nanti dalam video ni, saya akan pasang beberapa perangkap ikan di sini. Jadi siapa tahu apa yang kita akan dapat tangkap. Tapi buat masa sekarang, saya terus menyauk di sekeliling dan saya berjaya tangkap ikan paling jarang setakat ini. Oh, kita dapat sesuatu. Ada sesuatu dalam jaring. Apa tu? Oh, ia cuba melarikan diri. Bertenang, bertenang. Tak mungkin. Betulkah itu yang saya sangka? Yang ini di sini ialah seekor bicir. Tapi ini bukan bicir biasa. Yang ini sebenarnya platinum. Yang menjadikannya salah satu yang paling jarang di dunia. Maksud saya, cuba tengok tu. Dia betul-betul nampak macam dinosaur sebenar. Benda ni memang nampak sangat prasejarah. Oh, tidak. Dia cuba melarikan diri. Tolong, datang balik sini. Tidak. Saya tak boleh kehilangan ikan ni, korang. Dia sangat mahal. Okey, mari kita masukkan dia ke dalam baldi. Selepas itu, saya tangkap lagi seekor ikan dalam jaring. Tapi yang ini adalah antara makhluk paling pelik setakat ini. Apa ni, Helen? Tengok ikan ni. Awak nampak tak? Itu nampak macam makhluk asing sebenar. Okey, saya langsung tak tahu apa benda ni korang. Tapi dia memang nampak pelik gila. Tapi dia hidup ke? Sekejap, dia tak bergerak. Hello? Korang, saya rasa dia dah mati. Oh, sekejap. Tak, tu dia. Okey, dia masih hidup. Dia tengah melompat-lompat. Bertenang, kawan. Bertenang. Korang, itu memang ikan yang nampak pelik gila. Saya rasa kita tak pernah tangkap ikan macam ni sebelum ni. Saya rasa ini macam ikan pisau atau mungkin macam belut. Saya tak pasti. Oh, sekejap. Okey, kita kena masukkan dia dalam baldi sebab saya nampak ada lagi seekor ikan dalam jaring tu. Dan masa saya tarik keluar, saya sedar itu bukan ikan biasa. Itu ikan buntal air tawar. Tak sangka, Helen. Tengok tu. Saya tak sangka akan jumpa ikan macam ni. Aduh. Korang nampak tak? Dia baru gigit saya. Tengok tu. Ada kesan gigitan kat jari saya sekarang. Alamak, dan dia tengah kembung sekarang. Ini tak bagus. Tak apa kawan, saya tengah selamatkan awak. Tolong masuk dalam baldi. Alamak, dia okey tak? Korang, tak bagus kalau ikan buntal kembung. Ia sebenarnya boleh membunuh mereka. Oh, dia dah bergerak. Okey, dia berenang. Okey, Alhamdulillah. Kita akan biarkan dia dalam baldi tu sebab macam korang nampak, ikan buntal memang sangat agresif dan kita tak nak diserang ikan-ikan lain. Okey, jom. Kita akan bergerak sedikit ke kawasan yang lebih dalam. Seram betul ni. Harap-harap tak ada apa-apa yang serang saya. Oh, rasanya saya cakap terlalu awal. Ada sesuatu langgar kaki saya. Tolonglah, harap-harap ini ikan pisau aba-aba. Oh, tunggu jap. Berat betul ni. Helen, saya rasa kita dah dapat. Apa pun benda tu? Apa benda ni? Oh, hati-hati. Itu kura-kura besar gila korang. Berat betul ya. Saya tak boleh nak angkat pun. Tengok ni. Oh, ini labi-labi. Ini mesti yang paling besar saya pernah tangkap. Oh, jangan. Aduh, mari sini balik.
Mari sini balik. Saya dapat dia. Saya dapat dia, Helen. Oh, itu memang mendebarkan. Tapi kita berjaya tangkap dia, kawan-kawan. Ini bukan ikan pisau aba-aba, jadi saya agak kecewa. Tapi kalau anda tahu apa-apa tentang kura-kura cangkrang lembut, anda akan tahu yang mereka sangat agresif. Jadi memang bagus kita keluarkan dia dari sini sebab dia memang boleh menyerang ikan-ikan lain. Jadi saya rasa kita akan pindahkan dia ke salah satu kolam saya di rumah dan harapnya kita boleh buat tanpa kena gigit. Okey, dia memang tak gembira. Selepas masukkan kura-kura itu ke dalam salah satu kolam saya teruskan menaruh ke kolam terbiar ini. Dan saya tak nak tipu, ikan-ikan ini makin susah nak ditangkap. Jadi saya putuskan untuk masuk lebih dalam ke dalam kolam. Dan tak lama lepas itu saya dapat tangkap sesuatu. Apa benda tu? Helen, kita tangkap macam belut dalam jaring. Dia dah jadi gila. Bertenang, tunggu sekejap. Itu bukan belut. Hati-hati, itu ikan paru besar. Wah, memang menarik. Dia cuba nak masuk balik ke dalam kolam. Jangan. Kami cuba nak selamatkan awak, kawan. Tengok mulut dia tu. Memang menakutkan. Okey, sama macam ikan buntal, kita memang tak nak kena gigit dengan yang ni. Dia ada gigi yang sangat tajam, tapi memang menarik sangat. Ikan paru ni antara ikan kegemaran saya di seluruh dunia. Mereka adalah antara sedikit ikan yang sebenarnya boleh bernafas di luar air. Dan percaya atau tidak, mereka sebenarnya boleh hidup di luar air selama berbulan-bulan di alam liar. Dan yang paling menarik, mereka sebenarnya guna kaki kecil ni untuk berjalan di darat. Dan mereka boleh bergerak dari satu kolam ke kolam yang lain. Memang luar biasa. Sekarang, walaupun ikan paru-paru tadi memang menarik, ia tak sehebat apa yang kami tangkap pada cedokan seterusnya. Ya Allah, Helen, tengok ikan yang kita baru tangkap ni. Kau mesti bergurau. Sekali pandang, nampak macam ikan keli ekor merah biasa je. Tapi sebenarnya, ini dipanggil ikan keli ekor merah badan pendek. Nama tu diberi sebab badan mereka memang jauh lebih pendek. Dan itu sebabnya mereka diubah suai secara genetik untuk kelihatan begitu. Biasanya ikan badan pendek lebih gemuk dan badan mereka lebih padat. Sejujurnya, ia buatkan mereka nampak jauh lebih comel. Maksud saya, tengoklah sini. Memang comel sangat. Ini memang satu penemuan yang istimewa sebab saya memang dah lama nak ikan keli ekor merah badan pendek sebagai haiwan peliharaan. Tapi saya tak pernah pun nampak seekor sebelum ni sebab memang sangat jarang. Ya Allah, tengoklah betapa comelnya dia dalam air korang. Tolong komen di bawah nama untuk ikan keli ekor merah badan pendek baru kita ni sebab mungkin ini akan jadi ikan kegemaran saya yang baru. Okey, saya pun tak pasti macam mana kita nak tandingi yang tadi tapi siapa tahu. Kolam terbiar ni memang gila betul. Ya Allah, tengoklah ni. Saya baru je tangkap 2 ekor ikan lagi korang. Yang ni tengah menggelupur. Bertenang. Kita tengah selamatkan awak. Sekejap, saya rasa saya tahu apa ni korang. Yang ini dipanggil Leporanus. Dan percaya atau tidak, mereka sebenarnya sangat agresif. Ya Allah, dan mereka sangat laju. Macam yang korang boleh nampak, dia tengah panik sekarang. Okey, macam ni lah. Kita masukkan dia dalam baldi dulu. Tapi saya rasa saya nampak seekor ikan lagi kat sini. Mana dia pergi? Oh, tu dia Helen. Tengok ni. Tak mungkin. Biar betul. Yang ini dipanggil Scat. Dan saya memang terkejut. Kita boleh tangkap dia dari kolam terbiar ni. Sebab biasanya ikan ni duduk di air masin. Tapi kadang-kadang dia boleh hidup dalam air tawar. Tapi kita memang kena sangat berhati-hati bila pegang ikan ni. Walaupun dia nampak kecil dan tak berbahaya, kalau kena sengat dengan duri atas kepala dia ni, memang boleh lumpuhkan kita. Jadi harap-harap benda tu tak jadilah. Tapi percaya atau tidak, itu bukan satu-satunya perkara pelik tentang ikan ni. Ikan ni juga terkenal sebab makan najis. Ya, betul apa yang saya cakap. Ikan ni memang makan najis. Jadi, tahu tak apa? Saya nak letak dia dalam baldi dulu sebelum saya kena lumpuh atau dapat apa-apa penyakit. Lepas tu, saya cedok lagi sekali dan saya dapat lebih banyak ikan pelik lagi. Helen, awak mesti bergurau. Tengok ni. Berapa banyak ikan ada dalam kolam terbiar ni korang? Oh, okey. Jangan pecik air ke muka saya. Benda ni boleh bagi saya amoeba. Okey, yang ni pula satu lagi ikan gurami gergasi. Ini spesies yang sama dengan yang kita tangkap tadi. Tapi macam yang awak boleh nampak, yang ni albino. Dan awak pun tahu, albino memang susah nak jumpa. Jadi, memang menarik lah. Dan yang ni pula, apa ni? Oh, itu macam ikan keli. Jangan pecik air kat saya. Sekarang, yang ni nampak macam anak ikan tiger chavonos. Tapi kalau tengok betul-betul, dia ada tompok-tompok, bukan belang. Yang saya tak pernah nampak sebelum ni. Jadi saya rasa komenlah di bawah kalau awak tahu apa ni sebab saya memang tak tahu. Dan saya rasa ada lagi seekor ikan kat sini. Mana dia pergi? Dia dah keluar ke? Oh, kejap. Tak, dia kat sini. Helen, tengok ni. Tak sangka. Cuba tengok tu. Memang menarik sangat. Sekarang, sama macam ikan scat tadi, ini ialah ikan mono dan biasanya mereka hidup dalam air masin. Jadi saya tak pasti apa dia buat kat sini. Tapi sejujurnya, saya dah tak terkejut lagi. Maksud saya takkan terkejut pun kalau ada jerung ke apa kat sini. Dan saya mungkin betul sebab sebaik saja lepas tu, saya bergerak lebih dalam ke dalam kolam terbiar ni bila tiba-tiba ada sesuatu menyerang saya. Oh ya Allah. Oh Helen, ada sesuatu baru je langgar kaki saya. Okey, apa pun benda tu, ia memang besar korang. Itu dia lagi. Keluarkan saya dari sini. Saya dah tak nak. Korang nampak tak tadi? Itu mesti ikan pisau aba-aba. Sakit betul ni. Saya rasa saya kena gigit korang. Ya Allah, tengok tu.
Apa pun benda tu memang betul-betul potong saya sampai tembus seluar getah ni. Macam mana boleh jadi macam tu? Okey ya, saya memang takkan masuk balik dalam tu. Tapi jelas, masih banyak ikan dalam kolam tebiar tu yang perlukan bantuan saya. Jadi saya buat satu-satunya perkara yang saya boleh buat, iaitu letak sebanyak mungkin perangkap ikan dan biarkan semalaman. Okey, ini rancangannya. Saya ada 2 perangkap ikan kecil yang kita akan letak di bahagian cetek. Dan kemudian saya ada perangkap ikan gergasi yang kita akan letak di bahagian dalam. Seperti anda boleh lihat, benda ni memang besar. Inilah yang saya harap dapat menangkap ikan pisau aba-aba. Jadi kita akan letak umpan tilapia pada semua perangkap ni dan harap-harap ia berkesan. Selepas pasang ketiga-tiga perangkap ikan tu, saya biarkan semalaman. Dan selepas kira-kira 6 jam, akhirnya tiba masa untuk angkat perangkap-perangkap tu. Okey korang, sekarang masa untuk periksa perangkap ikan. Saya akan mula dengan yang kecil dulu. Kemudian kita akan turun ke yang paling besar. Oh, tunggu sekejap Helen. Ini agak berat juga. Saya rasa kita dapat sesuatu. Oh ya, tengok situ. Awak boleh nampak dia dalam perangkap tu. Wah, kita dapat banyak ikan. Okey, kita kena potong perangkap ni. Jom tengok apa yang kita dapat. Baru je mula, saya dah nampak sesuatu yang pelik. Mari sini kawan, kami cuba selamatkan awak. Itu adalah anak ikan keli ekor merah platinum. Saya betul-betul menggigil sekarang. Memang hebat sangat. Ini mungkin ikan paling mahal yang kita pernah tangkap setakat ini. Kalau awak fikir ikan keli ekor merah badan pendek itu jarang, yang ini lagi jarang. Okey, kita kena masukkan dia dalam baldi dulu. Ada banyak lagi ikan dalam perangkap ni. Jom tengok. Apa ni? Ya Allah, ini macam belut ke? Oh, dia panik. Bertenang, bertenang. Oh, tunggu. Saya tahu apa ni korang. Ini sebenarnya dipanggil ikan tali. Dan sama seperti ikan paru-paru, ikan ini sebenarnya boleh bernafas udara dan boleh hidup di luar air untuk masa yang sangat lama. Dan ya, rupa mereka memang pelik macam ikan zaman purba. Dan sebenarnya kita dah lama tak tangkap ikan ni, jadi saya memang tak sangka langsung. Betul ke ni Helen? Masih banyak lagi ikan dalam perangkap. Ya Allah. Okey, kita kena cepat. Ya Allah, tak sangka. Saya pasti korang tahu apa ni. Ini adalah anak ikan keli gunch. Dan sama seperti ikan keli waligo yang kita tangkap tadi, ini juga pemakan manusia yang boleh membesar sehingga 12 kaki panjang. Dan bahagian paling menakutkan tentang mereka ialah mereka ada barisan gigi yang menghala ke belakang, sama seperti ikan jerung. Jadi ya, memang korang tak nak kena gigit dengan ikan ni. Setakat ini, semua ikan yang kita jumpa dalam perangkap adalah ikan yang saya pernah tangkap sebelum ini. Tapi apa yang saya jumpa selepas tu memang sangat berbeza. Saya mungkin silap, tapi saya cukup pasti ini adalah barakuda air tawar. Dan ikan ni memang sangat agresif. Oh ya, maksud saya tengoklah tu. Tengok gigi dia. Memang menakutkan. Aduh, aduh. Oh, dia bahu gigit saya. Tak baik betul. Kita tengah selamatkan awak ni. Aduh, aduh. Okey, tahu tak? Awak masuk dalam baldi. Mari kita tengok apa lagi yang kita dapat kat sini. Oh, masih ada beberapa ikan besar. Oh, saya tahu apa ni. Yang itu ialah ikan keli ripsaw. Ya Allah, dia baru je pergi, dia dah masuk balik dalam kolam. Tidak. Saya perlukan jaring. Ya, seperti yang anda lihat tadi, ikan keli ripsaw tu melompat masuk semula ke dalam kolam tebiar tu. Dan saya habiskan lebih 15 minit cuba tangkap dia bila tiba-tiba perkara ni berlaku. Oh ya Allah. Helen, awak tengah rakam ke? Saya baru tangkap dia. Saya tangkap ikan ripsaw yang kita baru hilang tadi. Okey, kau masuk dalam baldi sebelum kau lari lagi. Lepas tu, saya berjaya jumpa beberapa lagi ikan dalam perangkap kita. Termasuk ikan keli bumblebee ni. Dan seekor udang kara merah yang sangat jarang ditemui. Dan selepas masukkan kedua-duanya ke dalam baldi, saya rasa boleh dikatakan perangkap ikan pertama memang berjaya. Namun, kita masih ada 2 lagi perangkap yang perlu diperiksa. Dan ikan-ikan akan jadi makin pelik dan luar biasa. Okey, jom semua. Sekarang masa untuk angkat perangkap ikan kedua. Saya dah boleh rasa yang ini memang jauh lebih berat. Jom tengok, ada tak apa-apa dalam ni? Ya Allah, Helen, tengok ni. Ada banyak sangat ikan dalam perangkap kita. Oh, dan saya nampak banyak ikan albino juga. Ini memang gila. Okey, jom kita buka. Ada banyak sangat ikan dalam ni. Ya Allah, yang ini memang besar. Helen, tengok ni. Yang ini dipanggil Inlet Cherry Beacher. Ia adalah spesies beacher terbesar di dunia. Percaya atau tidak, ikan ini sebenarnya boleh membesar sehingga 3 kaki panjang. Memang luar biasa. Tapi sekarang, macam yang korang boleh tengok, dia masih bayi lagi. Jadi, kita akan masukkan dia ke dalam baldi. Kita kena teruskan lagi. Masih banyak ikan dalam ni. Wah, apa benda ni korang? Ada sesuatu yang albino dalam ni. Oh, kejap. Saya tahu apa tu. Yang itu adalah ikan keli albino cory. Dah bertahun saya tak jumpa ikan ni. Saya memang tak sangka. Oh, kejap. Tapi ada sesuatu lagi dalam perangkap ni yang lagi gila. Ini satu lagi spesies ikan keli, tapi yang ini jauh lebih jarang. Ia dipanggil ikan keli ekor cemeti. Dan macam yang korang boleh nampak, rupa dia macam alien sebenar. Maksud saya, tengok je muka tu. Memang menyeramkan. Wow, tapi ini memang yang paling besar saya pernah jumpa. Biasanya saiz dia kecil macam ni je. Sekarang, lepas tu, saya tak sangka boleh jadi lagi gila. Tapi bila saya terus cari dalam perangkap tu, saya jumpa salah satu ikan paling jarang saya pernah temui. Apa benda tu, Helen? Tengok apa yang kita baru tangkap. Ini nampak macam ikan buntal albino. Saya
Saya pun tak tahu benda ni wujud. Saya tak pernah nampak sebelum ni. Ini mesti sangat jarang. Okey, saya tengah cari dalam talian sekarang dan cuma ada satu laman web yang jual benda ni dan harganya $10,000. Helen, kita baru kena jackpot besar dengan ikan ni. Tapi serius, saya rasa ini mungkin ikan paling jarang yang kita pernah tangkap dalam saluran ni. Saya betul-betul tak terkata sekarang. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Saya cuma gembira dia masih hidup. Boleh bayangkan tak kalau ikan pisau aba-aba tu makan dia? Itu akan jadi hidangan $10,000. Sekarang, untuk tunjukkan betapa jarangnya ikan buntal ni, kalau awak cari ikan buntal albino di YouTube, tak ada satu pun video yang tunjuk ikan tu. Jadi ya, ikan ni memang sangat istimewa. Dan sebab itu, saya letak dia dalam baldi khas untuk dia saja. Dengan cara tu, tak ada apa-apa yang serang dia. Selepas itu, saya berjaya jumpa beberapa lagi ikan dalam perangkap ikan, termasuklah seekor sepat mutiara yang sangat menarik dan seekor ikan misteri ni yang saya sendiri tak pernah nampak sebelum ni. Korang, saya memang langsung tak tahu ikan jenis apa ni. Apa yang saya tahu, dia nampak sangat mahal. Pastikan komen kat bawah kalau korang tahu ikan apa ni. Tapi saya rasa itu ikan terakhir dalam perangkap tu. Dan saya rasa boleh dikatakan yang kali ni memang jauh lagi gila daripada yang pertama. Tapi kita masih ada satu lagi perangkap yang perlu kita periksa. Dan inilah peluang terakhir kita untuk tangkap raksasa aba-aba tu. Jadi saya terus angkat perangkap tu. Dan terus saja saya nampak beberapa ikan paling besar dan paling jarang yang kita pernah tangkap setakat ni. Dan bila saya tengok dengan lebih jelas, saya juga nampak ikan yang kita cari sepanjang video ni. Ya Allah, tak sangka Helen, tengok ni. Kita berjaya tangkap raksasa aba-aba tu. Kita betul-betul berjaya. Dan ia jauh lebih besar daripada apa yang saya sangka. Tengok saiz ni. Tapi bukan saja kita dapat aba-aba, kita juga dapat beberapa ikan lain yang memang luar biasa. Maksud saya, tengok ni. Ini ikan sturgeon albino. Ikan ni memang sangat jarang ditemui. Saya rasa kita cuma pernah tangkap satu sebelum ni, tapi yang ni jauh lebih besar. Maksud saya, tengok saja benda ni. Ia betul-betul macam dinosaur sebenar. Baiklah, jom kita masukkan dia dalam tong. Masih banyak lagi ikan dalam perangkap tu. Nampaknya kita juga dapat yang ni, iaitu ikan pisau badut gergasi. Ikan ni sangat mirip dengan aba-aba, cuma tak seagresif tu. Tapi dia masih ada gigi yang sangat tajam. Jadi kita kena sangat berhati-hati. Baiklah, jom tengok apa lagi yang ada kat sini. Oh ya Allah, aba-aba tu hampir gigit korang. Okey, itu memang agak menakutkan. Ada seekor lagi ikan dalam ni dan saya cuba nak keluarkan dia, tapi saya tak nak hilang jari. Saya dah dapat dia. Ya Allah, tengok ikan ni korang. Yang ni dipanggil Bichair ornate dan ia salah satu spesies paling jarang di seluruh dunia. Ia tak membesar sebesar spesies bichair lain yang dijumpai sebelum ni. Sebenarnya saya rasa inilah yang paling besar saya pernah tengok. Jadi memang menarik sangat jumpa yang ni. Lepas tu cuma tinggal seekor lagi ikan dalam perangkap dan inilah yang kita cari sepanjang video ni. Okey korang, inilah saat yang korang semua tunggu-tunggu. Saya kena sangat berhati-hati pegang ikan ni. Dikatakan ikan ni boleh gigit sampai putus jari orang. Ya Allah. Dapat dah. Saya dah pegang dia. Okey, bertenang. Tolong jangan gigit saya. Serius lah. Tengok saiz ikan pisau aba-aba ni korang. Ini memang yang paling besar saya pernah tengok. Macam yang korang tahu, saya memang dah ada seekor sebagai haiwan peliharaan, tapi yang tu jauh lebih kecil. Yang ni memang 2 kali ganda saiz dia. Sekali pandang, ikan-ikan ni nampak macam tak berbahaya, tapi apa yang buatkan mereka sangat berbahaya ialah mereka sangat bijak dan memang diketahui suka menyerang serta membunuh ikan lain hanya untuk suka-suka. Jadi kalau awak ada salah satu daripada ikan ni sebagai haiwan peliharaan, awak kena letak dia dalam akuarium seorang diri. Dan tengok pada saiz dia yang besar ni, kita memang perlukan akuarium yang sangat besar. Tapi kalau awak ingat, tadi dalam video ni kita jumpa anak aba-aba. Maksudnya mesti ada lebih daripada satu yang besar dalam kolam terbiar ni. Jadi walaupun kita dah tangkap salah satu daripada mereka, saya rasa misi menyelamat ni belum tamat lagi. Jadi kalau awak nak saya datang semula, tekan suka dan komen pada video ni. Tapi buat masa sekarang, saya akan teruskan dan bina akuarium gergasi untuk dia ni. Dan harap-harap saya tak hilang jari sepanjang proses tu. Apa-apa pun, jumpa lagi di video seterusnya. Jaga diri.